Reaksi aku untuk this film, satu ayat aku is dia pun nak hidup dah, biar lah. Tak payahlah bunuh dia. Okay, filem ni yang aku rasa aku paling suka lah dalam filem ni adalah, kita pernah tengok cerita King Kong, betul tak? Betul. Okay, so this film macam diinspirasikan daripada filem tu, which is King Kong kan dia ada awet dia kan. So si Abu pun adalah awet dia. Yang paling win dalam movie ni is Sofia lah. So korang kalau nak tengok Sofia yang paling banyak scene dalam ni, korang kena tengok cerita ni. Dia memang payung gila Sofia dalam cerita ni. So itu adalah markah yang paling banyak aku boleh bagi untuk filem ni, adalah sebabkan Sofia. Bagi aku filem ni dah okey je. Korang kena tengok dah filem ni. Filem ni memang best gila. Sumpah. Ni filem first kaiju Malaysia kot. Kita kena tengok betul tak? So kalau bukan kita lagi nak support filem kaiju, kita nak setarafkan dengan Godzilla tu, siapa lagi kalau bukan kita, betul tak? So support lah. AI dia memang, korang kena tengok, ada satu scene ni memang best gila. Korang, aku rasa korang akan sorak kat dalam wayang nanti. So bagi aku penggunaan AI dia dalam cerita ni memang best lah. So memang cantik. Okay, rating untuk filem ni aku bagi 10/10. Absolute cinema guys. Oh.